Salam hujung minggu. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil, mengkritik kepimpinan Petronas dengan mempersoalkan ketulusan syarikat itu dalam mendedahkan keuntungan sebenar ketika harga minyak dunia meningkat. Menurutnya, penjelasan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas terlalu menumpukan kepada peningkatan kos operasi tanpa menjelaskan berapa keuntungan tambahan yang diperoleh hasil lonjakan harga minyak dan gas global. Isham menegaskan, isu sebenar bukan sekadar kos tetapi jumlah keuntungan bersih selepas mengambil kira kenaikan harga tersebut. Beliau turut mendakwa naratif yang dibawa seolah-olah menggambarkan Petronas tidak meraih manfaat besar sedangkan Malaysia masih menikmati hasil ekspor minyak bernilai tinggi serta gas asli cecair LNG yang kini berada pada harga tinggi. Isham berkata, kegagalan mendedahkan angka sebenar menimbulkan persoalan mengenai ketelusan, lebih-lebih lagi apabila rakyat berdepan kenaikan harga bahan api. Beliau menyifatkan keadaan ini sebagai privatized profit, nationalized loss. Keuntungan disimpan, beban ditanggung rakyat. Pada masa sama, beliau mempersoalkan langkah pengurangan kira-kira 5,000 kaki tangan Petronas seperti diumumkan sebelum ini, walaupun syarikat didakwa mencatat keuntungan besar. Selain itu, Isham mengemukakan persoalan kepada kerajaan dan Petronas mengenai jumlah sebenar keuntungan tambahan, bagaimana ia dibelanjakan serta ke mana perginya bahagian keuntungan tersebut. Beliau juga mempertikaikan angka subsidi 4 bilion ringgit sebulan yang disifatkan sebagai kos kesempatan, bukan perbelanjaan sebenar kerajaan. Kenyataan ini dijangka meningkatkan tekanan terhadap kerajaan dan Petronas untuk memberi penjelasan lebih terperinci. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.